Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam IPGM KIK di hati. Okey, hari ini saya akan membuat satu persembahan bagi menyelesaikan tugasan PB bagi kursus 1143. Dan saya punya persembahan ni bertajuk Analisis Jenis dan Tahap Kehilangan Pendengaran serta Pertuturan berdasarkan kajian kes yang telah saya pilih. Okey. Apa tu, bab kata orang tak kenal maka tak cinta. Okey, sebelum kita pergi lebih mendalam, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama yang diberi Muhammad Mukris bin Mazlan. Kumpulan ataupun kelas saya PPS 23. Angka giliran 2024, 17, 23, 10, 204. Nombor IC 050130 040277. Dan option saya ialah pendidikan khas, masalah pendengaran, hobi dengan muzik, tengok anime dan main game. Itulah sedikit saya punya biodata. Okey, sebelum kita pergi ke analisis kajian kes yang telah saya pilih, kita kena tahu dulu jenis-jenis masalah pendengaran, kita kena tahu dulu ciri-ciri masalah pendengaran, kita kena tahu juga tahap-tahap masalah pendengaran supaya kita ni supaya kita lebih jelas lah nanti masa analisis audiogram nanti. Okey, yang pertama kita kena pasti dulu jenis-jenis kehilangan pendengaran. Okey, dia punya jenis kehilangan pendengaran ni berapa? Kalau tengok slide ada tiga. Yang pertama, masalah pendengaran konduktif. Yang kedua, masalah pendengaran sensory neural. Dan yang ketiga, masalah pendengaran bercampur. Yang pertama, tengok masalah pendengaran konduktif. Ianya berlaku apabila gelombang bunyi yang diserap tu gagal dihantar melalui saluran telinga, gendang telinga atau tulang osigal. Maknanya masalah pendengaran konduktif ni dia melibatkan masalah pada bahagian luar telinga. Telinga ni ada tiga bahagian, ada bahagian luar, tengah, dalam. So masalah pendengaran konduktif ni dia melibatkan masalah pada bahagian luar telinga seperti saluran telinga, gendang telinga ataupun osikel lah, yang menyebabkan bahagian luar telinga tu sukar untuk menerima bunyi-bunyi yang dihasilkan dari persekitaran. Tapi bahagian dalam dia okey. Bahagian dalam telinga dia okey. Tapi bahagian luar je masalah. Jenis yang kedua ialah masalah pendengaran sensori neural. Dia merupakan kehilangan pendengaran yang disebabkan oleh kerosakan pada struktur telinga dalam, iaitu cochlear, atau saraf pendengaran iaitu saraf vestibulocochlear. Sambil cakap saraf ni pendengaran lah. So maknanya kat sini masalah pendengaran sensori neural ni dia merupakan masalah pendengaran yang berlaku pada bahagian telinga dalam saja. Maknanya dekat bahagian telinga dalam seperti cochlear, salus paruh bulat, gitulah. Tapi bahagian luar telinga dia okey, tapi bahagian dalam dia yang ada problem. So menyebabkan dia ni sukarlah untuk mendengar bunyi-bunyi dari luar sebab bahagian telinga dalam ni kan sangat penting. Macam salur auditori tu kan amat penting kan untuk kita mendengar sesuatu bunyi. Dan yang terakhir sekali jenis adalah masalah pendengaran bercampur. Maknanya dia gabungan masalah pendengaran konduktif dengan masalah sensori neural. Maknanya dekat sini ianya dia so maknanya dekat sini hampir ke semua tak pun semua bahagian telinga dia, sama ada telinga dalam, luar atau tengah, semuanya mempunyai masalah. So memang boleh katakan hampir hampir pekak sepenuhnya lah. Memang dia tak dapat mendengar sepenuhnya. Sebab kenapa? Telinga luar dengan telinga dalam dia semuanya ada problem. Okey, itulah sedikit penerangan tentang jenis kehilangan pendengaran. Okey, kita pergi pula ke ciri-ciri kehilangan pendengaran. Ciri-ciri kehilangan pendengaran ni ada 5. Yang pertama prelingual, lepas tu ada postlingual, bilateral, unilateral dan macrotia atresia. Okey, kita pergi pertama iaitu prelingual. Ianya merupakan kehilangan pendengaran. Tak pun dia punya ciri-ciri dia, kehilangan pendengaran yang berlaku sebelum kanak-kanak menguasai pertuturan. Maknanya iaitu sejak lahir lah. Maknanya kanak-kanak ni sudah kehilangan pendengaran sejak lahir lagi.
Maknanya dekat situ sebelum dia dapat mempelajari bahasa ke, tak pun sebelum dia dapat apa, dapat bercakap, tak pun sebelum dia pandai bercakap pun dia dah apa tu, ada masalah kehilangan pendengaran lah. Yang kedua ialah postlingual, iaitu kehilangan pendengaran berlaku selepas kanak-kanak memperoleh bahasa dan pertuturan 3 hingga 5 tahun. Maknanya kat sini kanak-kanak tu dia dah ada sedikit basic tentang bahasa dan pertuturan, tapi lepas tu dia dah lepas tu tak lama kemudian dia kehilangan pendengaran. Mungkin disebabkan oleh faktor kemalangan, tak tak pun faktor kecederaan. Gitulah. Lepas tu, ciri-ciri yang ketiga ialah bilateral, iaitu kehilangan pendengaran berlaku di kedua-dua belah telinga. Sama ada telinga luar, telinga luar pula, telinga kanan dengan telinga kiri dia, dua-dua ada problem, ada masalah lah. Lepas tu, unilateral. Unilateral ni kehilangan pendengaran yang hanya berlaku di satu telinga saja. Okay, maksudnya kat sini, telinga kanan dia ada masalah, tapi telinga kiri dia okey. Tak pun telinga kiri dia yang ada masalah, telinga kanan dia yang ada problem. Tak kisahlah, sama ada sensory neural ke, konduktif ke, itulah. Lepas tu microtria atresia, kecacatan kongenital di mana telinga luar tidak berkembang sepenuhnya. Maknanya kat sini bentuk telinga dia abnormal, tak macam bentuk telinga manusia biasa. Biasanya kita jumpa orang-orang macam ni macam biasanya orang macam apa tu? Kaki tinju, tak pun dia ni orang apa tu? Orang yang kerja wrestling. Biasanya dia orang punya telinga ni bentuk dia lain sikit. Macam bulat, ada yang bentuk terkepit-kepit tu lah. Dia tak macam bentuk manusia apa? Dia tak macam bentuk telinga manusia normal. Dan microtria atresia ni pun ada juga mungkin disebabkan oleh faktor-faktor kecederaan. Contohnya macam askar. Saya pernah jumpa dengan seorang askar yang bentuk telinga dia memang lain. Dan dia cerita sebabkan dia kena bom lah. So dia ada juga yang kena bukan hanya disebabkan oleh faktor kelahiran tapi juga disebabkan oleh faktor kecederaan lah. Itulah sedikit penerangan ciri-ciri kehilangan pendengaran. Okey, lepas tu kita pergi ke tahap kehilangan pendengaran. Dia ada 4. Kalau campur satu lagi tu normal, tapi normal lah. Normal, biasa tahap normal ni 0 hingga 10 je. 0 hingga 10 desibel. Okey, tahap kehilangan pendengaran yang pertama ialah mild hearing loss. Tak pun dalam bahasa Melayu dia kehilangan pendengaran tahap ringan lah. Iaitu 26 hingga 40 desibel. Kalau secara ringkasnya 20 hingga 40 desibel je lah. Dia merupakan kehilangan tahap ringan lah. Lepas tu untuk tahap sederhana kita ada moderate hearing loss. Dia punya anggaran dia ialah 41 hingga 70 desibel. Dia ni merupakan tahap kehilangan pendengaran tahap sederhana. Moderate. Lepas tu kita pergi ke severe hearing loss, iaitu dia punya anggaran dia 71 hingga 90 desibel. Dia merupakan tahap kehilangan pendengaran yang teruk lah. Lepas tu kita last sekali ada profound, iaitu lebih 90 desibel ke atas. Maknanya dekat sini dia ni memang tahap kehilangan pendengaran yang sangat teruk lah. Memang mungkin dia punya pendengaran dia tak berfungsi langsung. Itulah sikit tahap kehilangan pendengaran. Lepas tu kita pergi ke aspek masalah pertuturan. Kita ada gangguan artikulasi, gangguan kelancaran, gangguan suara, gangguan bahasa, gangguan fonologi dan gangguan pragmatik. Okey, yang pertama contoh jenis masalah pertuturan seperti gangguan artikulasi, iaitu kesukaran menghasilkan bunyi pertuturan dengan betul. Maknanya dekat sini kanak-kanak tu tak pun individu tu mempunyai masalah pada salah satu tak pun mungkin dua atau lebih bahagian pada bahagian-bahagian alat artikulasi dia. Mungkin dia mempunyai masalah pada bahagian hujung lidah, tak pun dia mempunyai masalah pada bahagian depan lidah, tak pun langit lembut atau keras. So dia akan menyebabkan penghasilan perkataan yang disebut tu agak tak teratur, bukan tak teratur, macam tak jelas lah. Contohnya dia macam nak bunyikan apa tu perkataan tupai, tapi sebabkan contoh kan perkataan tupai T tu kan kena hujung lidah kena kena sentuh gusi kan, T kan. So kalau individu yang mempunyai masalah dekat hujung lidah tu, lepas tu dia punya gusi pun ada masalah, so bunyi T tu dia tak dapat sebut lah, dia akan jadi mungkin bila dia sebut tu akan jadi upai. T tu dia tak dapat sebut. Lepas tu kita ada gangguan kelancaran, iaitu melibatkan masalah dalam aliran pertuturan seperti gagak,
atau stuttering atau pertuturan yang terlalu cepat. Maknanya dekat sini suara tak suara pula apa tu apa tu komunikasi yang pertuturan yang dilakukan oleh individu tu dia apa macam tak teratur lah. Contohnya seperti gagap ni dia macam contohlah dia nak sebut perkataan aku dia akan jadi aku. Macam perkataan vokal A tu ataupun A tu dia ada stutter sikit agak susah untuk sebut. Lepas tu pertuturan yang terlalu cepat. Contohnya macam dia punya lidah ni mungkin lidah rap ke so dia bercakap tu terlalu cepat sampai orang yang dengar pun tak faham. Gitu lah. Lepas tu, gangguan suara iaitu melibatkan masalah dengan kualiti nada atau kelantangan suara. Murid mungkin mengalami suara yang serak, terlalu tinggi atau terlalu rendah. Maknanya kat sini gangguan suara ni maknanya individu tu mempunyai masalah dalam menghasilkan suara 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 percakapan yang baik. Contohnya, nada suara yang dilontarkan tu mungkin terlalu rendah, tak pun terlalu tinggi, tak pun terlalu senyap sangat sampai orang pun tak dengar. Tak pun dia punya suara serak lah. Macam ada apa tu hikisan kat suara tu. Lepas tu kita ada gangguan bahasa iaitu dia melibatkan kesukaran memahami atau menggunakan bahasa secara efektif. Lepas tu dia perbendaharaan kata dia yang terhad iaitu dia punya pengetahuan dia tentang perkataan-perkataan tu terhad lah macam apa tu um, dia punya vocab dia rendah. Lepas tu, kesukaran membina ayat yang gramatis dan masalah memahami arahan atau soalan. So, basically maknanya kat sini, budak-budak yang mempunyai gangguan bahasa ni, dia ni kebanyakan 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 daripada mereka ni macam just guna bila nak sebut sesuatu dia akan menggunakan ayat yang ringkas saja. Dia tak pandai menggunakan dia tak pandai membina ayat yang gramatis lah. Sebab kenapa? Dia punya vocab dia rendah, perbendaharaan kata dia rendah dan pemahaman dia terhadap bahasa pun rendah. Lepas tu gangguan fonologi iaitu kesukaran memahami dan menggunakan pola bunyi dalam bahasa. Murid mungkin menghadapi masalah membezakan atau menghasilkan bunyi tertentu. Maknanya dekat sini dia macam ada sedikit masalah lah dalam apa tu menentukan bunyi yang sesuai ataupun suara yang sesuai untuk menghasilkan sesuatu bahasa tu. Contohnya macam bunyi vokal, bunyi konsonan tu dia tak dapat bezakan. Tak pun bunyi macam B dengan P dia tak dapat bezakan. B dengan P kan lebih kurang bunyi dia. So dekat situ mungkin kanak-kanak yang ada masalah gangguan fonologi ni akan keliru kat situ. Lepas tu gangguan pragmatik iaitu kesukaran menggunakan bahasa secara sosial. Murid mungkin menghadapi masalah memahami konteks percakapan atau mengambil giliran bercakap. Okey, untuk budak yang ada gangguan pragmatik ni, dia ni okey bercakap tapi bila nak bercakap dengan orang yang apa bila dia nak bercakap dengan orang lain tak apa orang yang memang dia tak biasa bercakap dia akan apa hadapi masalah kat situ. Mungkin dari segi dia takut nak lontarkan suara dia, tak pun dia tak tahulah tentang giliran sesuai untuk apa dia tak pandailah mengambil giliran bercakap. Itulah. So itulah sedikit penerangan tentang aspek masalah tutoran. Okey, kita tengok pula. Okey, slide ni kalau kita tengok dia menunjukkan cara membaca audiogram. Okey, kalau kita tengok kat sini, ni lah contoh ni audiogram. Ni audiogram contoh lah, dia tak ada pun ni. Okey, kalau kita tengok apa tu? Graf yang menegak ni dia menunjukkan desibel. Kalau yang melintang ni dia menunjukkan pitching. Ya, tak pun hertz lah. Semakin tinggi nilai ni, semakin tinggi lah dia punya hertz dia. Kan? Semakin kuat lah bunyi dia kan. Desibel pun sama lah. Pitching. Okey, kalau kita tengok, lepas tu kalau kita tengok kat tepi ni, ada macam normal, mild, moderate, severe dan profound. Kalau kita apa flashback balik tadi, mild, moderate, severe, profound ni merujuk kepada apa? Kepada tahap kehilangan pendengaran. So, kalau kita tengok macam tahap normal ni dia kosong hingga 10 apa 20 desibel. Gitulah. Tapi bila masuk je 21 desibel hingga 40 desibel dia telah masuk ke zon mild hearing loss. So bila orang yang ada mild hearing loss ni antara 20 hingga 40 ni so bunyi-bunyi yang bawah daripada 20 desibel seperti 10 desibel, 5 desibel kan, negatif 5 ke kan. So
So bunyi-bunyi yang bawah 20 desibel tu dia takkan dapat dengar. Contohnya macam kalau kita tengok ni ada bunyi burung, bunyi apa ni? Daun, bunyi apa paip air kan. So bunyi-bunyi ni dia tak dapat ni. Dia tak dapat nak dengar. Sama jugalah kalau budak tu menghadapi masalah apa kehilangan pendengaran moderate. So bunyi-bunyi kan so bunyi-bunyi yang di bawah 40 desibel seperti bunyi yang 30 desibel, 20 kan. So bunyi-bunyi itu dia tak dapat dengar. Seperti bunyi jam ni dia tak dapat dengar. Kalau mic boleh dengar tapi moderate dia tak dapat dengar. Gitulah. Hmm. Lepas tu kalau tengok kat kuning ni, ini namanya banana speech. Iaitu macam bunyi apa tu? Bunyi huruf. So kalau macam mic ni dia masih boleh dengar lagi bunyi macam bunyi L, bunyi eng, bunyi N, bunyi M, bunyi teh, bunyi geseran S. Tapi kalau budak yang menghadapi masalah moderate, dia bunyi-bunyi macam M ni yang atas yang bawah daripada 40 desibel ni dia takkan dapat dengar. Kalau macam huruf J, Z, G ni dia boleh sebab dia atas 40 desibel. Tapi kat bawah 40 desibel seperti L, N, N ni dia tak dapat dengar lah. So gitulah sedikit macam panduan sikit lah untuk baca audiogram. Okay. Okay, kita pergi ke kita punya acara yang dinanti-nanti iaitu analisis kajian kes. Okay, kalau kita tengok okay, saya akan ceritakan dulu sedikit latar belakang ataupun maklumat tentang subjek kajian kes yang saya kaji ni. Okey, dia ni merupakan seorang pesakit wanita Afrika Merdeka yang nama dia diklasifikasikan juga dengan umur dia. Lepas tu dia ni mempunyai masalah pendengaran. Okey, masalah pendengaran ni kita akan uraikanlah dekat slide yang seterusnya. Lepas tu dia ni memiliki gangguan suara. Gangguan suara, lepas tu dia ni gagap serta pelat. Itulah dia punya masalah pertuturan dia. Itu je lah yang ada. Disebabkan dia punya kalau tengok kat kajian kes dia, dia taklah cerita banyak sangat tentang dia punya masalah pertuturan dia. Dia tak fokuskan sangat lah dekat masalah pertuturan. Tapi dia ada mention sikit. Contohnya gangguan, gangguan suara. So kalau tengokkan kat apa kajian kes tu subjek ni dia mempunyai gangguan suara serak. Dia agak serak sikit lah bila untuk melontarkan suara. Terutamanya bila nak apa tu bila melibatkan ayat-ayat yang panjang. Lepas tu dia ni gagap sikit lah dia gagap huruf tak silap saya huruf P saya. Lepas tu dan juga dia ni pelat huruf R. Dia ni macam pelat R. R ni pelat R ni biasa je sebenarnya orang biasa pun ada je pelat R kan. Kawan saya pun ada juga yang pelat R. So benda tu biasa. Lepas tu subjek ni dia ada pengambilan makanan oral yang berkurangan atau tak sihat dan dia ni mempunyai keadaan badan yang lemah sebabkan subjek ni dia kurang makan. Dia mempunyai penyakit anorexia nervosa macam apa tu? Penyakit yang takut makan. Dia takut berat badan dia naik. Gitulah. Lepas tu dia mempunyai ketegangan esophagus yang berulang sebabkan oleh penyakit anorexia nervosa dia tu. Lepas tu pernah menjalani 2 pembelahan sleeve gastrectomy dan MRI otak sakit apa subjek ni dilakukan dengan hasil menunjukkan edemah pembesaran badan mamalia secara 2 hala. Hmm. Ni sekadar tambahan lah ni punya MRI ni. Dia punya adalah sedikit masalah dekat otak dia ni kan. Seperti macam edema atau pertumbuhan sikit lah dekat otak dia. Kecacatan pertumbuhan dia. Okey, kita pergi ke keputusan audiogram bagi subjek ni. Okey, secara overallnya dia ni keputusan audiogram subjek ni menunjukkan bahawa subjek ni mengalami kehilangan pendengaran iaitu moderate sensory neural hearing loss. Okey. Dia punya sebab dia kan. Okey, sebab dia kalau kita tengok walaupun kita tengok dia punya graf ni nampak macam dia ni dekat mild hearing loss tapi kalau kita tengok dekat dia punya titik first dia dia apa tanda dekat bahagian 40 kalau apa 40 lebih tu 42 tu kalau tengok sebab gambar ni tak jelas sangat tapi kalau kita tengok dia tanda dekat bahagian 41. So kalau kita tengok balik kalau kita ingat balik
Moderate ni dia punya anggaran dia berapa? Iaitu 41 hingga 70 desibel. So individu yang mempunyai apa yang hanya boleh yang apa kehilangan pendengaran dia 41 hingga 70 akan tergolong dalam tahap kehilangan pendengaran moderate. Tak heranlah kalau dia punya jenis apa tahap kehilangan pendengaran dia ni moderate. Sebab apa? Sebab dia punya starter dia ni, titik yang pertama ni duduk dekat bahagian tahap moderate. Walaupun dia ada sikit dekat mic tapi dia kita akan sebut dia sebagai tahap kehilangan moderate. Sebabkan titik yang pertama ni yang memainkan peranan. Kalau tapi lupa pula saya terangkan yang X dengan O ni maknanya A conduction. A conduction, X ni telinga kiri, O telinga kanan. Kalau macam kita tengok ada arrow ni maknanya bone conduction. Bone conduction. Bone ni bone conduction. Kalau macam arrow ni musket ni macam lebih advance lah dia punya diagnosis dia. Kalau macam yang C ni sama juga bone conduction tapi dia kurang sikit. Kurang advance sikit lah. Itulah yang saya belajar. Lepas tu, okay, sebab dia mempunyai jenis masalah pendengaran sensori neural, kalau kita tengok sebabkan apa? Sebabkan dia ni, sebabkan bahagian bone, apa, graf bone conduction dia ni, dia macam bercampur dengan graf A conduction. So, bila dia bercampur, dia secara automatik, kita akan clarifikan dia sebab dia ni mempunyai jenis masalah pendengaran sensory neural. Sebab kenapa bercampur? Kalau dia ni konduktif, graf bone conduction ni graf bone conduction dia akan duduk atas sikit. Macam mungkin duduk kat bahagian yang normal. Bahagian normal so kita akan sebut dia sebagai dia ni mempunyai masalah konduktif. Tapi sebabkan kalau kita tengok graf ni dia punya bone conduction ni tak pun graf bone titik bone conduction ni tak pun apa tu garisan dan plot bone conduction ini selari dengan plot A conduction kan macam ni bercampur kan so kita akan sebut dia sebagai dia ni mempunyai jenis masalah pendengaran sensory neural so kita sebut dia sebagai dia ni mempunyai moderate sensory neural hearing loss tahap kehilangan pendengaran ni moderate jenis dia sensory neural lepas tu untuk tambahan juga kajian kes ni dia sebut yang subjek ni dia mempunyai ciri-ciri kehilangan pendengaran bilateral. Sebab akan apa? Kalau kita tengok graf ni dia dua-dua A conduction dia kiri kanan dia dua-dua duduk dekat bahagian moderate kan. Sini dia pergi balik Dua-dua A conduction dia kiri kanan tu dua-dua letak dekat moderate. So dua-dua bahagian telinga dia dua-dua ada masalah pendengaran lah sama ada kiri kanan. So dia punya ciri-ciri kehilangan pendengaran dia ialah bilateral. Dua-dua belah telinga dia ada masalah. Macam inilah ni sekadar bandingan je sebabkan apa kan. Kalau kita tengok tadi kan 40 hingga 40 ni kan dah masuk zon moderate kan. Ni 40 tak pasti tapi saya tengok dia macam duduk kat 41. So tapi secara ringkasnya 40 hingga 70 ni dia dah duduk kat bahagian tahap moderate. So dekat situlah dia punya tahap kehilangan pendengaran dia. So bunyi-bunyi macam bunyi huruf S, geseran, bunyi apa teh ni, bunyi M, bunyi N ni dia tak dapat dengar lah. Sama jugalah bunyi pipe ni, bunyi bejam, bunyi burung ni, bunyi daun ni, subjek ni dia tak dapat dengar lah. Tapi macam kalau bunyi bayi menangis, bunyi anjing, bunyi piano ni dia still boleh dengar. Tapi bunyi yang atas lah, yang bawah daripada 40 desibel memang dia tak dapat dengar. So itulah sedikit analisis tentang keputusan audiogram subjek. Okay, kita pergi pula ke implikasi kehilangan pendengaran dan pertuturan kepada perkembangan dan pembelajaran murid. Okay, implikasi dia. Okay, yang pertama ialah perkembangan bahasa dan komunikasi. Iaitu murid yang mengalami masalah pendengaran sering menghadapi kesukaran dalam perkembangan bahasa dan pertuturan. Ketiadaan rangsangan auditori menghalang mereka daripada mendengar dan meniru bunyi. Macam saya belajar dekat kelas saya, budak yang kehilangan pendengaran walaupun ada alat bantuan
alat bantu pendengaran pun seperti contohnya even ada cochlear sekalipun, dia akan tetap menghadapi masalah belajar. Sebab kenapa? Dia tak pernah dengar pun bunyi yang orang orang lain boleh tahu. Contohnya macam bunyi bunyi apa tu? Contohnya macam bunyi vokal A. Kita tahu bila kita sebut apa A. So benda kita tahu bunyi itu merujuk pada vokal A, vokal A lah. Tapi budak yang kehilangan pendengaran ni dia tak tahu pun sebab apa? Dia tak pernah dengar. So dia tak dapat mengklasifikasikan lah bunyi itu apa? Bunyi itu bunyi apa? Okey, kajian oleh Abdul Rahim 2010 mendapati murid bermasalah pendengaran menghadapi kesukaran dalam sebutan konsonan awal dan akhir, kekeliruan dalam penggunaan konsonan letupan dan geseran serta masalah dalam kedudukan organ artikulasi semasa bertutur. Kalau kita tengok menghadapi kesukaran dalam sebutan konsonan awal dan akhir, maknanya contohnya macam perkataan seperti tapi kan. Tapi pula apa tu? Boleh lah tapi kan. Tapi kan. Contoh tapi kan dia perkataan yang bermula dengan konsonan awal. Tapi konsonan T tu dia tak dapat sebut. Tapi yang lain tu dia dapat sebut. Itulah. Tak pun yang ni lah konsonan yang apa perkataan yang berakhir dengan konsonan akhir. Contohnya macam lap. Lap kan, P kan, last sekali kan. Dia tak dapat sebut pun perkataan P, huruf P tu pada perkataan last, pada huruf terakhir perkataan lap. Itulah. Lepas tu kekeliruan dalam penggunaan konsonan letupan. Konsonan letupan ni seperti itulah. B, P, dia letupan tu, dia tak dapat sebut. Mungkin sebabkan oleh apa? Dia ni tak pernah dengar bunyi itu, dia tak dapat tafsirkan bunyi itu, tak pun dia mempunyai masalah dekat bahagian ujung lidah dia ke, kat gusi dia, dalam langit dia ke kan. Lepas tu dengan geseran. Geseran ni apa penggunaan konsonan geseran ni macam S lah. Mungkin dia masalah dia kat lidah. Serta masalah dalam kedudukan organ artikulasi semasa bertutur. Maknanya bahagian-bahagian alat artikulasi dia tu ada problem. Mungkin dari segi mulut dia, bibir dia, dalam langit dia, lidah dia, gitulah. Lepas tu kita tengok implikasi yang kedua ialah pencapaian akademik. Masalah pendengaran memberi kesan yang negatif terhadap akademik murid. Ketiadaan input auditori yang mencukupi menyebabkan mereka sukar memahami arahan guru, terlibat dalam perbincangan kelas dan menguasai kemahiran membaca dan menulis di samping sukar memahami arahan guru. Iaitu sebabkan murid kehilangan pendengaran ni dia mempunyai masalah untuk dengar. So arahan yang didengar oleh mereka pun dia agak sukar lah faham sebabkan arahan tu kurang jelas untuk mereka dengar kan. So dekat situ dia telah mengefek lah, memberi kesan kepada pembelajaran perkembangan pembelajaran mereka. Lepas tu masalah pertuturan seperti pelat, gagap dan masalah alat artikulasi pula boleh menyebabkan murid sukar untuk terlibat secara aktif dalam sebarang aktiviti kelas seperti perbincangan kumpulan. Mereka juga akan menghadapi kesukaran untuk bertanya soalan atau meluahkan masalah kepada guru mereka. So macam saya cakap tadi, kalau murid yang menghadapi masalah pertuturan seperti macam tu gagap kan, pelat, so dia akan menyebabkan ayat yang dilontarkan oleh mereka tu menjadi kurang jelas untuk didengar oleh orang lain. So bila diorang bercakap tu, guru sendiri pun agak susah nak faham apa yang murid tu cuba sampaikan. Contohnya dia nak pergi toilet tapi dia ni pelat. So dia macam bila dia nak cakap ayat yang dia ni nak pergi toilet tapi dia ni pelat, tak pun dia ni macam gagap ke apa. So ayat yang dihasilkan tu menjadi kurang jelas lah untuk guru mereka faham. So itulah dia punya ni, dia punya cabaran dia dan sekaligus dia akan menyebabkan budak tu rasa macam takut, tak pun rasa malu lah untuk berkomunikasi dengan rakan sebaya sebabkan mereka tahu yang mereka ni ada masalah pertuturan. So mereka ni akan enggan bertanya soalan kan, enggan meluahkan masalah dengan guru mereka. Sebab kenapa? Mereka ni tahu yang walaupun mereka bercakap macam macam apa murid-murid ni macam dia sedar lah yang apa tu walaupun mereka try mengadu pun uh, guru-guru mereka pun tetap akan tak faham. Macam dia punya itulah stigma negatif dia. Lepas tu, last sekali implikasi dia ialah perkembangan sosial dan emosi. Dari segi sosial dan emosi, murid kehilangan pendengaran dan pertuturan akan menghadapi kesukaran dalam berinteraksi dengan rakan sebaya. Keterbatasan dalam komunikasi boleh menyebabkan perasaan rendah diri, isolasi sosial dan tekanan emosi.
kajian oleh Han Nana Sahib menunjukkan individu masalah pendengaran ni berisiko menghadapi kelewatan perkembangan dalam aspek sosial dan emosi. Macam saya cakap tadi, apa tu, murid yang mempunyai masalah pendengaran dan pertuturan ni, mereka ni akan menghadapi masalah lah dalam untuk berinteraksi dengan orang lain. So sekaligus dia akan menyebabkan mereka ni macam diisolasi, tak pun dipinggirkan oleh rakan sebaya mereka. Dan sekaligus dia akan menyebabkan murid-murid ni rasa terpinggir lah, tak pun rasa stres, rasa macam apa? Rasa kemurungan lah akibat mereka ni tidak diterima apa? Disebabkan mereka ni rasa yang mereka ni tak diterima dalam masyarakat umum. So benda tu akan mempengaruhi emosi dan perkembangan sosial orang lah. Okey. Bagi saya setakat itu saja saya punya maklumat yang ingin saya sampaikan tentang analisis ini. Ini sumber rujukan. Okey, sebelum kita habiskan persembahan saya pada hari ini, mari kita tengok sedikit video yang saya ambil daripada pelbagai sumber, sebabkan video-video ni pun saya ada guna sedikit lah untuk saya punya apa, untuk membantu saya berhujah. Okey. Kita mulakan dengan video yang pertama. Hi, my name is Ben, and this is my friend Jerry. He's deaf. Do you understand what deaf means? Maybe you have some deaf people in your class. Well, why don't Jerry and I try and explain it to you today? Being deaf means that Jerry isn't able to hear. So when you hear the sounds of a car honking its horn, or birds tweeting in the early morning, Jerry cannot hear that. So if Jerry can't hear, how do we talk? We communicate through sign language. In Australia, it is called Auslan. It is a series of movements through your hands that mean different words. So when Jerry signs this, I know he means food. How do people become deaf? It happens for a lot of different reasons. Sometimes babies are born like that. Or sometimes people can become sick, and that can make them unable to hear. Doctors can sometimes help people who can't hear to hear. This is called a hearing aid. It is placed on the outside of your ear and helps to make the sounds louder. This is a cochlear implant. After a special operation, this is placed outside of your ear and can help make you hear again. Luckily for Jerry, the doctors helped him, and now he has a cochlear implant. Jerry and I go to school together here at Townswood High. Our school is a mainstream school, which means we have both hearing and deaf students and facilities to help the deaf students learn. This might be similar to your school. Sometimes Jerry will have some trouble hearing in class, so I try and help make things easier for him. If Jerry isn't looking when the teacher is talking, I make sure I tap him and let him know. If he doesn't understand something, I will make sure I explain it to him again or write it down for him to read. If I help Jerry, that means he can learn in class just like me. So if there is someone in your class that is deaf like my friend Jerry, try and help them so we can all learn together. Okey, itulah punya
Video pertama yang menunjukkan yang intervensi awal ataupun bantuan ni perlulah diberikan kepada murid-murid masalah pendengaran dan penuturan ni supaya mereka dapat supaya perkembangan pembelajaran mereka Hi, taklah my name terjejas is disebabkan Ben, kita ni and tak this peka is my dengan friend kekurangan mereka. Jerry. Okey, He's ini In video yang today's kedua. video, I'm going to talk about different levels of deafness. If you're new to my channel, welcome. My name is Emily. I started Definite Hearing as a way to increase awareness for the deaf and hard of hearing. I hope you stick around to the end of this video because if you do, I'm going to share more about my hearing loss and the level of my hearing loss. If you haven't already, please like this video and subscribe to my channel. I look forward to making more great content for you. All right, in today's video, we are going to talk about different levels of hearing loss. Hearing loss is rated on an audiogram chart. If you suspect that you have hearing loss, you should visit a licensed audiologist. They will perform a hearing test and create a scientific mapping of your hearing, or an audiogram. This is what it looks like. Depending on where your ears map on this chart, it will inform the audiologist as to what type of hearing loss you have. Depending on who you talk to, there are different levels of hearing loss. The four major ones are mild, moderate, severe, and profound. But in some charts, there are different thresholds within those thresholds. Between 0 to 15 decibels is the normal hearing threshold. When you take an audiogram, you hope that all of your charting for both ears is within this threshold. The next section is the mild hearing loss. Mild hearing loss is charted anywhere between 16 to 40 decibels. Now you'll notice in this chart that this has a lot more sections. They have a section for slight hearing loss. But as I said, I usually refer to anyone that has a loss between 16 to 40 as mild. The next threshold is a moderate threshold. The moderate hearing loss range is when your ears are charted between the 41 and 70 decibel ranges. A severe hearing loss is charted between 71 to 90, and a profound is a 91 plus rating. I will add that not shown on this chart is 120 decibels plus. This is defined as deaf by the audiology community. Now, people can be considered deaf when they have any sort of hearing loss. They can also be considered hard of hearing. Some people use the term hearing impaired, though a lot of people who are hard of hearing do not like that term because it indicates that there is something wrong with their hearing. I personally do not mind the use of hearing impaired when people refer to my hearing loss because I know that they're referring to my hearing loss, not me as a person. But just be aware that a lot of people take their hearing loss personally, and the way that you refer to their loss, they'll personally take as the way that you refer to them. So hard of hearing is a great way to use for someone who is hard of hearing or has a loss of hearing. Now, as you look at this scale, anything that is outside of normal hearing should be aided and addressed. There are a lot of people, including physicians, specifically ear, nose, and throat doctors, that think if someone has a mild loss, then their risk of getting bullied is greater than aiding their hearing loss. This is ridiculous. In my opinion, the hearing standard of medical care is significantly behind that of any other medical field. For example, if someone has even a slight loss of vision or vision difficulties, they're fit with some kind of vision correction, whether that's glasses, contacts, or other visual devices. But it's ridiculous that even with a mild loss, people say, oh, I don't know if you need hearing aids. If you have any sort of loss, if you're outside of that normal audiogram threshold of the 0 to 15 decibels, you should get hearing aids. You don't know what you're missing out on, and your brain can deteriorate faster when you don't have that auditory stimulation. You will be so amazed about what you hear when you get hearing aids, even if you have a slight loss. I wear hearing aids myself, and I love them so much. Thank you for sticking around to the end of this video. I have a hearing loss that is rated as moderate to severe. Why is this? This is because my hearing loss is charted between the 65 to the 80 decibels, so it overlaps in those ranges of the moderately severe, and moderate to severe thresholds. I was diagnosed with my hearing loss at birth. Due to having an older sibling that was diagnosed with a hearing loss, I was immediately diagnosed. Thankfully, my parents were able to fit me with hearing aids at the age of 4 months old, and I was able to learn speech much faster and easier than my older hard of hearing sister. Hearing aids are absolutely incredible
brain powering devices for people of all ages and types. I will say that hearing aids don't work for everyone. For example, if an individual has microtia or an ear that is not formed properly, it may be impossible to wear a hearing aid. But there are different hearing devices that can help these individuals. For example, bone anchored hearing aids. These are hearing aids that are anchored in the back of the bone in the head to help the sound reach the brain. In addition to that, hearing aids can sometimes not be powerful enough for specific hearing losses. For example, those that are in the severe to profound and deaf ranges, cochlear implants can be an option of hearing. What hearing devices do you wear? I would love to hear in the comments below. I wear ReSound Enso 3D hearing aids. I love them so much. I chose these hearing aids because they have Bluetooth connection with my phone and the music sounds amazing through them. Hearing devices are incredible. Without my hearing aids, I cannot hear anything except for maybe the faint sound of a fire alarm. To give you an idea, I start hearing at the sound of a vacuum cleaner. And that's start hearing. That's like a quiet sound to me. So my threshold of being able to hear that moderate to severe is significant. Without hearing aids, I would not be verbal like I am today. I would not be able to speak clearly, my speech would be muffled, and it would be really hard for me to be as social and as outgoing as I am, especially with the fact that my parents are not native sign language users. Sign language is an excellent mode of communication for those that are born to deaf parents that are fluent in sign language. Babies should learn the native language of their home. So there you have it. Now you know the different hearing loss thresholds. As you can see, this chart has some subsections of these sections, but mild, moderate, severe, and profound are the 4 major sections of hearing loss. Hopefully you're in the normal category, but if you're not alone. I have that moderate to severe loss myself. And guess what? Life is amazing. I hope you enjoyed this video today. Please like this video and subscribe to my channel. I look forward to making more great content for you. Bye! In today's video, I'm going to talk about different levels of deafness. Okay, so itulah sedikit video yang If you're new saya to my tengok channel, tu welcome. My name lebih is kepada Emily. pengenalan I started sedikit lah definite hearing as a way to tahap-tahap increase awareness for hearing loss. Hi, this is Tom from ZeroToFinals.com. In this video, I'm going to be going through audiometry. And you can find written notes on this topic at ZeroToFinals.com/audiometry or in the ear, nose and throat section of the Zero to Finals surgery book. So let's jump straight in. Audiometry involves objectively testing a patient's hearing by playing a variety of tones and volumes. Air conduction is tested by using headphones, and bone conduction is tested using a device called an oscillator that delivers sounds directly to the bones of the skull. Audiometry results are recorded on an audiogram. Audiograms can help identify and differentiate between conductive and sensory neural hearing loss, and we're going to talk in more detail about how this is done. Let's talk about audiograms. Audiograms are charts that document the volume at which patients can hear different tones. The tone is measured as frequency in hertz, which is plotted on the x-axis from low to high-pitched. The volume is measured in decibels, which is plotted on the y-axis from loud at the bottom to quiet at the top. The lower down the chart, the higher the decibels and the louder the volume. The higher up the y-axis, the more sensitive the patient's hearing is. Hearing is tested to establish the quietest volume at which a patient can hear each frequency. This level is plotted on the chart. The louder the sound required for the patient to hear, the worse their hearing is, and the lower on the chart they will plot. For example, 1,000 Hz sound will be played at various volumes until the patient can just about hear the sound. If this tone is heard at 15 decibels, a mark is made on the chart where 1,000 Hz meets 15 decibels. If this sound can only be heard at 80 decibels, a mark is made where 1,000 Hz meets 80 decibels. Hearing is tested in both ears separately.
Both air and bone conduction are tested independently. The following symbols are used to mark each of these separate measurements. X is used to mark the left-sided air conduction. A square-shaped closed bracket is used to mark left-sided bone conduction. An O is used to mark right-sided air conduction. And a square-shaped open bracket symbol is used to mark right-sided bone conduction. When a patient has normal hearing, all readings will be between 0 and 20 decibels at the top of the chart. In patients with sensorineural hearing loss, both the air and bone conduction readings will be more than 20 decibels, plotted below the 20 decibel line on the chart. This may affect only one side more than the other, or both sides equally. In patients with conductive hearing loss, bone conduction readings will be normal, between 0 and 20 decibels. However, air conduction readings will be greater than 20 decibels, plotted below the 20 decibel line on the chart. In conductive hearing loss, sound can travel through the bone, but is not conducted through air due to pathology along the route into the ear. Both air and bone conduction readings will be more than 20 decibels in patients with mixed hearing loss. However, there will be a difference of more than 15 decibels between the two, with bone conduction better than air conduction, plotted slightly higher on the chart. Thank you for watching this video. If you liked the video, left a comment, or subscribed to the channel, thank you so much, it really helps. Zero to Finals is not just a YouTube channel, there's also a website with detailed notes, illustrations, and questions, an Instagram account where new questions are posted every day to help you test your knowledge, books, flashcards, and much more. I also have a personal channel where I share my thoughts and tips on learning medicine, and you can find links to everything in the description of this video. See you next time. Okay, kalau kita tadi video ni ajar kita lah cara dia baca hologram kan. Mungkin lebih better saya. Hi, this is Tom from ZeroToFinals.com. Secara kesimpulannya, This video yang I'm going to be penting kita going tahulah yang through kajian kes ni. audiometry. Yang tadi ni menunjukkan yang kajian kes kita tadi tu, subjek kita tu ialah moderate sensorineural hearing loss. Sebabkan dia punya apa, plot dia semuanya dekat majority ni dekat bahagian tahap moderate. Dan sebabkan ni first plot dia ni titik pertama dia dekat moderate. Walaupun dekat mild ada dia naik sikit kat mild, tapi kita tak sebut dia moderate to mild. Kalau mild tu moderate boleh lah, tapi sebabkan kita tengok secara nampak secara ringkas secara umumnya memang semua plot graph dia memang semua duduk dekat bahagian moderate. So kita akan sebut dia mempunyai tahap kehilangan moderate jenis sensorineural hearing loss dan mempunyai ciri-ciri kehilangan pendengaran bilateral. Yalah. Bahkan kanan yang kiri dia tu sama je kan, dekat bahagian selari dia. Dekat bahagian moderate semua ni. So, itu sajalah daripada saya. Saya harap para penonton dapatlah mendapat manfaat daripada perkongsian saya ni. So, sekian saja daripada saya. Yang baik itu datang daripada Allah, dan yang salah tu semua datang daripada kesilapan saya sendiri. Saya mohon maaf kalau saya punya ni agak tak okey kan, saya punya hujah saya agak tak okey ke salah ke. So, saya tutup dengan wa taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bye.